Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan tugasan 2 bagi subjek SGHK 3193 Pensejarahan Malaysia. Saya Muhammad Bunyamin Hakim bin Abdul Muttalib dari unit Bahasa Melayu 2 akan membentangkan faktor-faktor yang mendorong kepada pemilihan sentrik dalam kalangan sejarawan. Baiklah, sebelum kita terus dengan lebih lanjut, kita akan melihat 10 isi kandung yang terdapat dalam pembentangan saya pada hari ini. Yang pertama, sentrik Malaysia versus ataupun berbanding sentrik Eropah dalam pensejarahan. Yang kedua, konsep sentrik dalam pensejarahan. Yang ketiga, latar belakang kemunculan polemik sentrik. Yang keempat, faktor politik dalam pemilihan sentrik. Yang kelima, faktor sosial dan kebudayaan. Yang keenam, faktor akademik dan ilmiah. Yang ketujuh, faktor ideologi dan pemikiran sejarawan. Yang ke-8, faktor pengaruh luar dan global. Yang ke-9, implikasi pilihan sentrik terhadap pensejarahan negara. Dan yang terakhir adalah kesimpulan bagi kesemua ini. Baiklah, jom kita tengok isi kandungan yang pertama, iaitu sentrik Malaysia versus sentrik Eropah dalam pensejarahan. Baiklah, polemik sentrik dalam penulisan sejarah Malaysia telah lama menjadi perbincangan penting antara ahli akademik. Isu ini melibatkan cara sejarah ditafsir sama ada melalui perspektif tempatan iaitu sentrik Malaysia atau perspektif kolonial dan barat iaitu sentrik Eropah. Pembentangan ini menjelaskan faktor-faktor yang mendorong pemilihan sentrik dalam kalangan sejarawan. Baiklah, sebelum kita menelusuri dengan lebih lanjut, eloklah kalau kita fahami dahulu apa itu konsep ataupun apa itu yang dimaksudkan dengan sentrik dalam pensejarahan. Sentrik Malaysia merujuk kepada tafsiran sejarah berdasarkan pengalaman, nilai, pandangan dan kepentingan masyarakat tempatan. Manakala sentrik Eropah pula menekankan perspektif barat yang sering memusatkan peranan kuasa kolonial. Kedua-duanya mempengaruhi cara peristiwa sejarah ditulis, difahami dan diwariskan. Seterusnya, setelah mengetahui apa makna ataupun konsep sentrik itu sendiri, kita perlu melihat kepada latar belakang kemunculan polemik sentrik itu. Polemik sentrik muncul kerana penulisan sejarah awal Malaysia banyak disumbang oleh sarjana Eropah yang membawa worldview kolonial. Apabila nasionalisme berkembang, sejarawan tempatan mula menegaskan perlunya sejarah ditulis semula daripada sudut pandang Malaysia. Peralihan ini mencetuskan perdebatan antara dua orientasi historiografi. Baiklah, di sini kita dapat lihat yang pada awal kemunculan sejarawan terdapat sejarah yang berat sebelah ataupun aspek pandangan yang hanya melebihkan kepada sarjana Eropah. Hal ini membuat sejarawan yang baharu ataupun sejarawan tempatan merasa tidak ada kerana satu perspektif sahaja dilihat mengenai dengan sentrik ini. Jadi, berlakunya perdebatan antara dua orientasi historiografi itu antara sejarawan tempatan dengan sejarawan Eropah. Seterusnya, kita akan lihat faktor politik dalam pemilihan sentrik ini. Faktor politik memainkan peranan besar kerana kerajaan memerlukan sejarah yang menyokong pembentukan negara bangsa. Penulisan sejarah berorientasikan Malaysia memberikan naratif yang membina identiti kebangsaan. Dalam masa sama, perubahan dasar pendidikan turut menyokong penekanan perspektif tempatan. Yang mana politik memerlukan aspek ataupun perspektif sejarah yang menyokong kepada pembentukan negara bangsa iaitu Malaysia kita sendiri. Jadi, pandangan ataupun sentrik oleh sejarah tempatan amatlah penting dalam aspek politik. Seterusnya,
adalah faktor sosial dan kebudayaan. Sejarawan tempatan cenderung memilih sentrik Malaysia kerana mahu mengangkat warisan, tokoh, bahasa dan pengalaman masyarakat setempat. Sementara itu, sejarawan yang berpegang kepada sentrik Eropah mungkin melihat sejarah melalui lensa peradaban barat dan pengaruh kolonial. Pandangan masyarakat juga mempengaruhi pemilihan sentrik dalam penulisan. Hal ini dikatakan kerana sosial dan kebudayaan yang mana sejarawan Malaysia mahu mengangkat warisan atau tokoh bahasa serta pengalaman masyarakat setempat. Sebagai contoh, ketika zaman penjajahan British, sentrik tempatan melihat zaman tersebut merupakan zaman kegelapan ataupun zaman yang di mana kita dijajah oleh British tersebut yang memberikan banyak negatif atau nilai tolak kepada penduduk tempatan. Manakala dilihat daripada aspek sejarah Eropah ataupun sentrik Eropah, kita dapat lihat yang mereka menganggap penjajahan tersebut merupakan satu inisiatif British tersendiri untuk membangun atau memodernkan masyarakat tempatan. Seterusnya, kita melihat kepada faktor akademik dan ilmiah. Pemilihan sentrik turut bergantung pada sumber yang ada. Arkib kolonial yang lengkap sering mendorong sesetengah sejarawan memihak kepada perspektif barat. Sebaliknya, manuskrip Melayu, hikayat dan sumber tempatan mendorong penulisan yang berorientasikan Malaysia. Kaedah penyelidikan dan teori sejarah turut mempengaruhi interpretasi. Seterusnya, faktor ideologi dan pemikiran sejarawan. Setiap sejarawan membawa ideologi dan worldview tersendiri. Ada yang cenderung kepada nasionalisme dan mahu memperkukuh naratif tempatan. Ada pula yang menilai sejarah secara kritikal menggunakan teori barat atau pendekatan kolonial. Pemikiran, pengalaman dan pendidikan sejarawan membentuk pemilihan sentrik mereka. Pembentukan sentrik tempatan dan Eropah ini juga bergantung kepada faktor ideologi dan pemikiran sejarawan itu sendiri. Apabila seorang sejarawan itu memiliki nilai ataupun jati diri nasionalisme yang tinggi dalam diri, maka pemikiran ataupun sentrik yang dihasilkan adalah melebih kepada sentrik yang memihak kepada Malaysia, iaitu sentrik Malaysia itu sendiri. Seterusnya, faktor pengaruh luar dan global. Globalisasi membuka ruang kepada historiografi baharu yang menghubungkan sejarah Malaysia dengan dunia luar. Pengaruh akademik barat, kajian perbandingan dan teori moden turut mempengaruhi cara sejarah ditulis. Dominasi ilmu barat dalam awal penulisan memberi kesan kepada sejarawan generasi awal, manakala sejarawan baharu cuba mengimbangi kedua-duanya. Sentrik juga dipengaruhi oleh sejarawan barat yang lebih dahulu menggunakan kaedah-kaedah ataupun penulisan yang berkait dengan sejarah itu sendiri. Maka pengaruh yang diambil oleh penulis barat tersebut sedikit sebanyak mempengaruhi penulis ataupun sejarawan generasi awal ini, menyebabkan sentrik lebih berarah kepada barat. Seterusnya, akhir sekali, implikasi pilihan sentrik terhadap pensejarahan negara. Pilihan sentrik menentukan cara masyarakat memahami asal-usul, identiti dan peristiwa sejarah negara. Sentrik Malaysia mengukuhkan semangat kebangsaan, manakala sentrik Eropah membantu memberi perspektif luar yang kritikal. Historiografi yang terlalu berat sebelah boleh menghasilkan gambaran sejarah yang tidak seimbang. Baiklah, kesan kepada pemilihan sentrik terhadap pensejarahan negara adalah jika seseorang sejarawan itu memilih ataupun menulis tentang sejarah Malaysia dengan berorientasikan ataupun berdasarkan pemikiran yang sebelah sahaja, maka ia akan merugikan atau menimbulkan satu situasi di mana yang dikatakan dengan bias yang menyebabkan kerugian kepada tempatan.
Akhir sekali, sebagai kesimpulannya, penulisan sejarah yang baik memerlukan keseimbangan antara kedua-dua sentrik. Sejarawan perlu berlaku objektif, kritikal dan adil terhadap sumber. Gabungan perspektif Malaysia dan Eropah dapat menghasilkan historiografi yang lebih komprehensif dan berwibawa. Keputusan memilih sentrik haruslah berdasarkan keutuhan ilmu, bukan kepentingan tertentu. Untuk ringkasannya, seseorang sejarawan perlulah memilih dasar ataupun aspek pemilihan untuk meletakkan sentrik supaya seimbang dan tidak semata-mata untuk kepentingan tersendiri. Sebagai contoh, penulis ataupun sejarawan daripada luar tidak seharusnya atau tidak sepatutnya mementingkan diri sendiri untuk meningkatkan populariti dengan menokok tambahkan sejarah yang tidak sewenang-wenangnya berlaku dan menyebabkan kerugian atau pencemaran imej kepada negara tersebut. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.